Assalamualaikum semua. Elfi dan Leha ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Jim nak cakap. Budak-budak semua tengah mudi, tengah panas ni actually. Okay, so kita Hari Raya hari ni kita berada dekat negeri seberang lah, dekat Johor. Pasal Elfi ada ramai keluarga dekat Johor, so kita beraya di sini. Yes. Okay, hari ni raya kita go all out sikit. Kita beli baju a few pasang. Sebab apa tau? Last year tak raya. Last year dia tak raya langsung. Kita first day raya, then the next day kita nak pergi Johor. Betul? Ni budak ni ada hand foot mouth disease. Jadi terbantuklah kita nak beraya. Jadi takut kan kalau kita pergi beraya nanti takut jangkit budak-budak. Jadi kita duduk rumah je lah. Jadi tak beraya. So last year kita raya for the first day je. Lepas tu terus tak beraya lagi. So baju raya tahun lepas semua masih ada, belum terpakai lagi. So this year kita pergi all out sikit. Angpau nak kena keluar lebih sikit untuk beraya. Alhamdulillah. Okay, so sempena bulan ini kita also ingin memohon ampun dan maaf sekiranya kita ada terkasar bahasa kan, salah percakapan dekat live ataupun dekat luar, kepada semua kenalan kita, klien-klien kita, pada ustaz, semua kita minta ampun dan maaf ya. Leha juga sama nak menyusun 10 jari, nak minta maaf kepada semua orang kat luar sana, klien-klien, family, kawan-kawan, siapa yang kita pernah berbicara. Kalau ada salah silap, tersinggung perasaan, kita minta maaf ya. Kosong-kosong. Okay, terima kasih juga kepada semua klien-klien kita yang dah support kita dari day one to now. So Alhamdulillah, dengan KRJ sponsorship kita dah masuk tahun ke-3. Okay, Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Ustaz Romluddin dan juga Ustaz Tamlika kerana being very supportive of our journey dalam bidang ni lah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Selamat Syed Aziz malam. Okey, Nana sini. Nana depan sini. Okey. 1, 2. Kasih dia orang ni. Selamat. Nanti cakap lagi. Batin. Okay guys, selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Minta ampun dan maaf sekali lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Rukuddin Zainur. Tamliha Khamsan. Anda sedang menonton rancangan Kisah Rukia SG. SG. Dan jikalau anda lihat baju pada episod lepas dengan baju sekarang, sama warna. Taklah, because kita rekod premiere. Dan while you watch sekarang ni pada hari Ahad, kita sedang berjalan raya. Jangan ketawa. Entah kalau cakap pasal raya, favourite song lagu apa? Favourite song lagu raya? Yang suatu hari di hari raya, 2 hari di hari raya, 3 hari dah balik kerja. Kan cakap pasal lagu raya, macam-macam lagu raya Yang alamak raya lagi. You see that song masuk akal tau. Because kan sekarang, I think last year yang there are some states whereby hari raya dia tu is 1 day earlier. Because of melihat daripada bulan kan. Dan Singapore 1 day later. Then make sense lah. Alamak raya lagi, tiba-tiba raya. Ada yang baru-baru ni saya dengar yang lagu Ikan Keke. Saya dengar ada orang send kat saya. Saya macam tapi Hari raya tak ada katanya lah lagu raya. Saya cakap ikan keke. Kek. Allah alam lah. Kita dengar je lah. Saya tak take note lagu-lagu raya ni. So Tapi but anyway. Anyways, selamat Hari Raya Aidilfitri, minal aidin wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bikhair. Kepada anda semua, para pendengar dan penonton Kisah Rukia SG, daripada saya Ustaz Ruk dan Ustaz Tam, kalau ada salah silap daripada kami mohon menyusun 10 jari, memohon ampun dan maaf. Dan selamat Hari Raya lah. Duit Raya. Okay, episod kali ini memandangkan ia adalah premier. Komen korang kita tak boleh baca. Tapi kita akan nampak juga komen. Pasal kita akan tengok juga premier ni nanti pada hari Ahad tu. Jadi kita akan nampak lah komen-komen anda, insyaAllah. Thank you so much kerana bersama Kisah Rukia SG sampai ke hari inilah. Tidak lupa kepada penaja utama kita Team Elfi Leha. Alhamdulillah, insyaAllah. Hari ini kita ada satu kongsi pengalaman dari Ustaz Tam dan satu kongsi kisah. Dan kongsi kisah pada hari ini adalah gangguan ketika beri.
Kalau nak faham apa tu berry, anda bercakap ke? Bahasa tu kasar sikit lah. Boleh, Berry boleh. je. Tak ada bahasa Melayu okey Bahasa sebenarnya. Melayu tu bahasa Melayu. Kalau berry tu maksudnya Vera. terverak. Vera dan kicing. Okey, boleh. Kita dengarkan pengalaman dari Ustaz Tam dulu. Apa cerita? Okey, alhamdulillah Kirazi family ini merupakan kongsi pengalaman yang berlaku, I think my past ruqyah lah, dia baru-baru juga. Okey. So saya sampai ke sebuah rumah ni, saya minta izin untuk ceritakan lah. Jadi rumahnya bila saya masuk, saya bau bauan yang macam hancing. Ada a bit strong lah. Ni dia ada few rumah yang macam gini tau. Dalam sebulan tu ada beberapa rumah. Asyik kena rumah hancing je. Sebelum ni pun kat Spotify pun ada je rumah hancing. Memang gitulah. Saya pun tak tahu kenapa rezeki saya dapat rumah hancing kan. Semua tak datang, diorang kasi hancing dulu ke? Tak lah kan. Tak lah. Jadi bila saya sampai, saya nampak of course rumah hancing ni mana ada orang kencing sembarangan kat rumah. Maksudnya biasanya ada kucing-kucing. Okay. Jadi bila nampak tu saya okey, maksudnya okey. Saya bukan orang yang penggeli. Saya punya threshold untuk menahan geli ni kuat lah. Pasal dulu saya kerja dekat pasar yang jual ayam, jual daging. Saya dah pernah nampak tikus, tahi tikus, bersipar semua. Saya dah memang kalau saya yang bersih kat longkang tu memang saya. Jadi saya rasa okey lah untuk saya. Cuma bila saya sampai, saya perasan mereka ada sedikit sebanyak tentang macam orang kata ciri-ciri hoarders means orang yang suka simpan-simpan barang dan dia bertimbun banyak, kemudian sampah sarap di rumah. Jadi ada beberapa rumah yang macam ni. Saya bila masuk saya faham. Cuma kadang-kadang bila sedang baca ruqyah tu kadang nampak lipas jalan. Jadi you nak kena berani lah. Saya pula pakai jubah. Jadi kalau lipas masuk dalam jubah dia dah tak style. Nanti dah jadi lain. Tapi saya tak geli lipas. Saya so far dengan lipas saya okey. Saya tak geli lah, alhamdulillah. Cuma saya kalau boleh tak nak dia masuk jubah saya. So bila kita pergi ke rumah yang ciri-ciri hoarders tu ada, barangnya bertimbun banyak, bau terperap lah, langsir tidak dicuci, ataupun tingkap dia tak ada ventilation, dia tak ada angin keluar dan masuk. So tingkapnya macam bahasanya terkepam. Saya tak sure whether terkepam tu bau yang sesuai untuk saya explain. Terkepam ni biasa bau ketiak kan. Ketiak lama sangat, ataupun kain pelikat tak cuci 6 bulan buat solat. Bau kelat-kelat. Bau lemak-lemak kan. 6 bulan tak cuci dah kenapa sih? Itu mungkin istilahnya bau kepam lah, ataupun benda yang basah, lembab. Jadi bila masuk, dia kata, Ustaz boleh bacakan tak pada rumah saya? Saya, walaupun saya tak penggeli, tapi bila bau dia dah kuat, tak tahan juga. Jadi saya gitu lah. Jadi saya bila saya nak baca ruqyah tu, kadang untuk macam tu dia panggil pagar rumah, kita bacakan. Saya akan kadang-kadang bila orang rumah semua tak nampak kan, saya ambil songkok saya gini, so letak kat depan. So kalau baca. So orang ingat saya dah macam Bane lah, itu yang cerita Batman tu. Bane Ataupun Darth Maul, saya dah macam gitu. Darth Vader. Tapi bau kepala sendiri lah. Lagi wangi bau peluh saya. So lagi tu it's tough. Tapi maksudnya nak ceritakan, sampai satu rumah ni saya masuk, dikatakan Ustaz boleh bacakan. Jadi bila saya masuk kan, selain daripada bau dan sebagainya, saya tak disrespect lah rumah tu. Tapi saya terangkan, rumah you agak berbau tau, dan ada macam gini. Saya explain kat dorang. Sekali saya masuk, saya rasa satu macam tekanan yang berat tau. Macam you feel the intensity. Macam dense. You masuk je you macam tak boleh bernafas. Apa benda ni? Kemudian dia punya meremang dia, semua you akan rasa every inch of your hair ni macam tak sedap. Wow. Terus saya cakap, macam mana nak azan Macam tak sedap lah. Terasa tak lah? Ketiak tak terasa. Bila ketiak tak. Saya macam mana? Rasa dah tak serba tak kena. Terus saya cakap, bilik ni okey tak okey sebenarnya? Dia katakan, Ustaz sebenarnya dekat belah hujung tembok pada bucu sana tu, dia ada sebagai satu botol transparent yang kecil, macam disangkutkan, dilekatkan dengan tip. Dia saya cakap, nak saya ambil ke? Tu lah. Saya dalam terus saya ambil saya cakap, okay, bismillah. Ustaz kita tak berani okay, relax. Saya baca bismillah, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Saya grab pump. Saya grab dengan laju pasal saya tak tahan bau dia. Terkepam. Bau dia kat situ lah. Dia satu bilik bau.
Serius So barang baju-baju lama-lama banyak. Oh, okay. Kemudian sampah-sampah ada saya tengok. Kemudian dalam mata saya tu saya tak nampak keropok tam-tam. Pula nama keropok dia tam-tam. Nama saya pula Tamliha, memang kena lah. Memang ada betul saya nampak. Tam-tam. Tu yang boleh buat saya ingat. Tapi keluarganya baik. So saya dah bawa keluar, saya cakap ini wafak ni kat dalam ni. Oi. So saya cakap dia simple, cakap jangan buang masa, bacakan ayat pembatal sihir, beberapa cara-cara yang boleh dibacakan, kemudian kita dispose. Kita akan dispel dululah. Ada tak ada benda tu, kita still akan bacakan. Kemudian bila saya dah beransur pulang, saya cakap dia, you janji dengan saya boleh? Nanti you bersihkan bilik ni, saya nak tengok you bersihkan. Tolong. Rumah orang Islam ni dia kena bersih dan wangi. Kalau bersihrak sikit, kita faham. Kadang ada orang busy tak sempat kemas, tu biasa. Tapi rumah Nabi SAW, Nabi punya rumah minimalis. You boleh cek dalam sejarah, dalam hadis. Kemudian ada replika rumah Nabi SAW. Sikit lebih kurang, kalau dalam kitab-kitab, dalam buku-buku, dia akan tunjukkan rumah Nabi ni tak banyak barang. Tak banyak barang. Paling minimalis ialah rumah Nabi SAW. Nabi beli dan gunakan barangan yang diperlukan sahaja. Yang apa Nabi perlu. Benda ekstra kat rumah yang dia tak pakai, dia tak akan ada kat rumah. Saya explain, kemudian dia cakap dengan saya, Ustaz, Alhamdulillah kita dah kemas satu bilik ni. Memang bersih ya. Okay. Diorang 3 beradik, diorang memang ganyang tu rumah. Tapi dia kata dia baru settle satu bilik. Saya cakap yang lain kena juga You kena make sure rumahnya bersih. Tapi kenapa diorang hot? Dia bukan, dia tak sampai level hoarder yang bertimbun tinggi tau. Tak, dia yang starting level, entry. Okay. Dan saya cakap masih boleh diselamatkan insyaAllah. So kemudian dia kata, Ustaz, kita menjumpai satu artifak. Kira dia jumpa satu keris. Dan motif kerisnya ialah motif yang sangat aneh. Dia tak macam motif yang kita tahu, yang biasa keris-keris ada. Tapi nampak bentuknya macam, you tahu barongan punya bentuk tau. Macam pelik. Mana ada keris yang ada barongan? Itu bukan, saya tahu bukan orang Melayu Islam asli punya motif, orang kata ukiran pada keris lah. Saya tahu sekali kata, Ustaz, kami nak seram lah. Saya cakap, Mak, ni kalau you nak dispose keris, pisau ni semua, dia ada cara kat Singapura. Kalau dia ada beberapa contoh, kalau ada orang tu dia nak dispose katana, pedang panjang, pedang kat Singapura. Saya pernah attend satu rumah. Like literally katana, dan katana dia punya tempat sekabat tu ada lock. Dia kata ni zaman Jepunnya. Wallahualam. Saya tak pernah nampak. Ada license lah. Dia tak adalah. Cuma cap ayam lah. Kalau nak you nak let go, kena pergi police station. Oh really? Betul. Itu kalau you ada a certain length of weapon yang betul-betul sharp lah. Kalau tidak, you nak buang dekat tong sampah tak boleh. Tapi memandangkan keris ni tidak begitu besar, but still saya cakap lah, kalau you tak nak, you ikat. Keris ni kalau gini, you make kain, you ikat macam bentuk X. X, kemudian you balut lagi. Hantar Demon Slayer, yalah. Pernah handle katana. Hashira apa? Okay. Entah Hashira, Hashim. Haja-haja mungkin tak tahu di Demon Slayer tu apa. Demon Slayer tu cerita kartun anime lah. Okay, ala kulli hal. So patah balik. Kemudian dia katakan, saya cakap kalau saya tak buat, contact disposal services ni, saya dah berikan nombor dan contact. You boleh engage mereka dan mereka akan disposekan for you. Ni kalau you tak nak fikir banyak. Tapi sebelum tu, dibacakan dulu. Saya bagi ayat-ayat dan sebagainya. So ini di antara yang saya dapat lakukan lah untuk rumahnya. Dan dia katakan, Ustaz, rumah kita ni ada lipan. So dia kata kami tinggal di tingkat yang begitu tinggi. So rumah dia is on the central of Singapore. So tempatnya tinggi betul. Dia kata macam mana boleh ada lipan? Saya cakap dia tak mustahil untuk ada. Pasal in this condition rumah kalau macam gini, ada lembab-lembab, barang-barang kan, macam banyak barang, dia possible untuk dia selit. Cuma lipan ni ada tempat-tempat yang lembab sikit. Yalah. Dia selalu dekat toilet yang kita tahu. Tapi dia nampak lipan ni kat toilet lah. Satu di toilet, ada yang di luar, ada yang di bilik yang lain. So dia kata ada 3 ekor. 2 dapat dibunuh, 1 masih tak dapat. So saya cakap, kalau you risau tentang lipan tu, maka bersihkan rumah. This is the first thing you must do. Ya, faham. So saya minta izin for all Kerasi family yang you rasa macam rumah you banyak sangat barang, berbau dan kotor, bertimbun, ikut sunnah Nabi SAW, you kena bersihkan. Pakaian yang you dah tak pakai 2 tahun, silakan you recycle. Bagi orang. Buang. Kalau benda tu you dah tak pegang 2 tahun ataupun setahun, maknanya you tak perlukan benda tu. Betul. Biasanya lah. Jadi buang. Tapi periuk-periuk janganlah buang. Periuk-periuk kadang-kadang you masak untuk air raya kan. Ya. Okay. Cuma tolong jaga rumah dengan sebaiknya. Kerana rumah yang bersih, rumah yang wangi, yang dijaga, pastinya rumah tu akan didiami oleh, orang kata malaikat rahmat akan masuk. Pasal rumah tu bersih. Kemudian kalau tempat yang kotor, bernajis, contoh kadang kencing kucing yang satu rumah, dia jadi najis rumah tu. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita tahu
ada jin-jin ataupun syaitan-syaitan yang jahat ni, memang mereka akan berkeliaran ataupun bermaharaja lela di tempat-tempat yang kotor. Wallahu alam, it can be your house. Na'uzubillah. So jagalah rumah dengan sebaiknya. Ya. So it's a very important lesson yang rumah tu bersih. Kalau tak bersih, tempat yang kotor tu digemari oleh syaitan lah. Contoh tempat pembuangan sampah adalah tempat-tempat yang didiami oleh jin, tempat yang bau tak enak, tempat yang penuh dengan najis, tempat-tempat yang seperti kotor, ini adalah tempat yang digemari oleh syaitan. Jadi jangan jadikan rumah kalian seperti rumah syaitan lah. Kalau So to macam speak. kalau kelab malam itu tersedak ke? Kau pernah pergi kelab malam? Tak pernah. Rabak nah. Tak, kenapa bunyi dia macam itu baru betul. Jin ada tak tempat-tempat kelab malam? Of course lah, tempat dosa apa. Oh, okay. Tapi dia takkan kacau. Satu geng? Gurau je Gurau saja. Okey, para penonton Kisah Harian KSG, kita ada satu kongsi kisah yang nak dikirimkan dan ingin kita kongsi kepada anda. Nama tajuk dia Gangguan Semasa Berry. So, Ustaz Tam, Berry tu apa? Berry ni senang kata hajat besar, dia membuang tehi. Vera. Vera. Ya. So, Kita- aku kita bila panggil dia kasih cerita macam ni, gangguan ketika Berry, aku tengah imagine lah macam mana gangguan dia kan. Mungkin di dalam tandas lah. Ya, okey, boleh kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz Tofa dan Ustaz Din. Tofa? Nama hantar Tamzi, macam mana Tofa ni? Boleh panggil saya Kupang. Nama awak lagi kelakar. Okay. Sebagai nama samaran berasal dari Al-Usta' Kedah. Oi, Tu dia Masya Bahang. Allah. Saya ada satu kisah yang masih terlakar di jiwa sehingga ke hari ini. Begini kisahnya. Semasa saya umur lebih kurang 13 tahun begitu, saya dibangunkan dari tidur dengan keperitan yang teramat sangat di perut saya. Sakit perut lah. Dia sakit perut nak berry. Keperitan yang amat sangat. sorry. Saya cakap je lah nak berry. Tak payah nak keperitan yang teramat sangat. Ini budak ni kalau time sekolah dia buat composition kan kena 100 words. Dia nak explain saya sakit perut 3 word. Dari 12 word. Budak sastra ni saya rasa. Saya rasa. Alhamdulillah. Saya dibangunkan dari tidur dengan keperitan yang teramat sangat di perut saya. AKA saya sakit perut. Nah, Ustaz, pernah tak kat dalam tandas yang sampai keluar air mata punya kesakitan memulusnya tu? Awak ni apa? Sembelit ke apa? Kenapa awak buang besar sampai keluar air mata? Awak sembelit ke? Awak constipation ke? Saya pernah nampak orang constipation. Saya pernah nampak kucing kau saya constipation mata berair. Awak ni kelakar juga Masya-Allah. Aku tak boleh sambung lah cerita. Okey. Hei Kupang, geram aku. Ustaz pernah tak kat dalam tandas yang sampai keluar air mata punya kesakitan memulusnya tu? Itulah itu terjadi malam tu. Itu buasi tau. Itu bukan main besar Kupang. Itu buasi. Okay. Buasi in English apa? Dalam bahasa Arab bawasir. Bahasa orang putih piles. Piles. Okay. P-A-I-L-S. Itu piles. Aku tengok producer ketawa. Okay. Minta maaf cari pasal lah ni Kupang ni. Okay. Okay. Betul lah. Saya Sorry. Terganggu sedikit. Minta maaf. Bismillah. Saya bangun bergegas ke tandas. Dalam 2 atau 3 pagi macam tu. Sedang saya membuang hajat saya Ustaz. Tiba tak boleh cerita lah. Ada cerita. Mana? Okay. Saya bangun bergegas ke tandas dalam 2-3 pagi macam tu. Sedang saya nak membuang hajat saya Ustaz. Tiba-tiba ada bunyi sayap yang orang kata sayap yang landing katanya. Landing. Macam mana nak cakap Okay, siap. Sayapnya landing di atas bumbung belakang tandas rumah saya. Dan bunyinya bang. Tengah buah yang besar tu. Peluk-peluk gitu. Lepas tu ada burung landing. Kita mau potong ni. Cuma dia peluk-peluk tak dekat sini. Oh, okay. Jadi saya buat tak tahulah kerana saya sedang khusyuk melayari bahtera, melabur bakti di tandas. Saya tambah-tambah sikit. Anehnya Ustaz, bunyi itu seakan-akan macam melompat. Tak kelakar sini bunyi lompat. Kira dia punya boom-boom tu macam
berulangan. Ada macam orang kata dari satu bunyi ke bunyi lagi satu tu macam seolah-olah macam melonjak gitu. Tapi dia kata bukan lagu Black Eyed Peas Ustaz. Boom boom boom. Gak ada Jack. Saya seketika tu orang kata memang tengah sakit perut yang teruk sangat. Jadi bertambah lah Ustaz. Meremang saya tu dah lama jadi-jadi. Sakit perut, lepas tu kena gangguan. Meremang. Double meremang. Dia katakan saya pula ni baru je belajar baca Ayatul Kursi beberapa hari sebelum kejadian ni. Saya baru boleh baca. Jadi saya apa lagi? Saya Dibaca dalam tandas. saya terus spam Ayatul Kursi dalam tandas, betul. Oh. Refleks ya. Saya tak tahu nak buat apa lah Ustaz. Sebab macam apa ni orang kata, di luah mati bapa, ditelan mati mak katanya. Saya dalam dilema sebab tak sepatutnya saya membaca Al-Quran dalam tandas. But I had no choice katanya. Ketakutan kan. Jadi selepas saya rasa macam dah lega sikit, saya terus cebok cepat-cepat. Tak payah cakap apa awak cebok. Kita tahulah awak cebok. Tetapi Ustaz, selepas tu saya tidur 10 minit macam tu, saya masih kena ganggu lagi Ustaz. Saya diganggu lagi. Masih ada sakit-baki perut. Masih ada sakit-baki sakit perut. Saya berat hati lari ke tandas mengulangi aktiviti di dalam. Dan sekali lagi ada bunyi dentuman di bumbung belakang tandas. So bila saya melepaskan hajat tu, ada juga bunyi kat atas tu. Ke bunyi echo, bawah bunyi, atas membunyi. Takkan kuat gitu, besar betul. Mana tahu. Atomic bomb. Pong. Dan saya spam Ayatul Kursi sekali lagi Ustaz dalam tandas. Tapi benda tu masih tak hilang. Tapi Ustaz, Alhamdulillah selepas 3 ataupun 4 kali kejadian tu berulang, saya lari masuk bilik dan berselubung dengan selimut. Jadi saya, orang kata selubung sama selimut sampailah di pagi hari. Jadi bila pagi hari pun menjelma, saya ditindih oleh sesuatu. Ya Allah. Dan mungkin benda ni yang melompat di belakang tandas rumah saya. I'm not sure. Tapi bila saya rasa bila saya dihempap tu, saya rasa mungkin akibat terkena gangguan dalam tandas tu, terbau-bau sampai keluar. Saya baca Ayatul Kursi dan saya rasa sepertikan rantaian besi terlepas dari mengikat saya. Jadi saya rasa macam bila saya dihempap tu macam tak boleh bergerak. Pergerakan saya terhindar. Sampai di situ saja Ustaz cerita saya yang saya dapat ceritakan. Cuma saya ada satu soalan. Benar aku ketawa. Ustaz, adakah berdosa sebab saya baca Ayatul Kursi dalam tandas sambil verak? Satu lagi soalan. Kalau kita sedang solat, lepas tu kita tepuk nyamuk, adakah nyamuk tu kena jadi imam? Awak main-main Kupang awak main-main dengan kita Kupang ni kalau cerita bilik, aku claim kau ke akhirat tau. Kita kalau turun Al-Ustaz Kedah, kita rukiah awak dah Kupang. Kita confirm rukiah awak, free punya rukiah. Tak payah bayar. Tapi kan zaman Ana dulu universiti di universiti kat Al-Ustaz tau dulu. Insania University College. Saya ambil degree Islamic Law lah di situ. Tempat dia Ustaz, aku tak faham lah. Memang seram kadang-kadang. So Ana stay di sebuah rumah tingkat 2 sebelah universiti je. So kat situ pernah ada satu kejadian yang berlaku lah. So kita tinggal ramai-ramai kawan-kawan Ana semua. Dan satu part tu ada sahabat Ana tu dia terpekik. Terpekik ni kenapa sih? Masa dia tengah cuci, kita ada washing machine. Masa dia cuci baju washing machine ni, di sebelah kanan anak mata dia tu dia nampak ada 2 mata hitam tengah tengok dia tau. Tapi tengok dia tu dah di luar. So dia macam rasa macam tak best lah kan. Tapi dia masih nampak tenungan mata tu sedang tengok dia. Kalau bila dia tengok, dia terkejut. Dia tengah pakai tuala tutup dia punya sini pasal nak mandi, terbuka. Terburai. Habis lah. Agaknya lah kan. Tapi dalam ada ni lah, ada boxer lah. Oh okay. Tahu dia nampak apa? Burung hantu sebesar budak kecil. So burung hantu tu mata dia kehitam kan. Rupanya washing machine kat sini, benda tu hingga kat belakang. And burung hantu kalau terbang, anda tak boleh dengar tau. Dia punya flat wings, you tak kena dengar. Bau pula aku ni. Silent ke? Silent lah. Entah kena tengok dokumentari. Kalau burung hantu, dia punya terbang dia tu is very swift. Tak akan ada bunyinya. So rupanya dia ternampak burung hantu. Ni cerita-cerita Ana masa Ana di Al-Ustaz dulu.
Faham. Dan pada waktu tu anak universiti, anak ni suka pergi Night dulu ada night walk lah kan. Saruk memang Suka night walker. suka sangat pergi. Dan diorang pergi Gunung Kriang. Gunung Kriang tu dia bukan gunung yang besar sangat lah, but malam-malam pitch black. So diorang pergi, diorang nak explore. So diorang cabar Ana jalan kat belakang tu seorang kan. So belakang tu kubur. Ana jalan lah. Jalan bismillah, jalan. Dalam hati aku bila nak sampai, tak sampai-sampai. Tapi Alhamdulillah tak adalah nampak apa-apa kan. Cuma Ana ikut satu grup lah, grup paranormal. Dulu belum ruqyah lagi apa. Dulu masih belajar universiti, manalah aku tahu dah besar jadi ahli ruqyah. Lepas tu buka kisah KZ. Ni qada dan qadar Allah kan. Ya. So ikutlah diorang pergi buat explore. Kita pergi rumah yang usang bro. Rumah like haunted ni tau. Gelap gila masuk. Entah tu macam rumah kampung tapi tak ada orang tinggal. Ya. So kita datang ikut. Alhamdulillah Ana memang pelicit lah. Every time kalau nak pergi explore dah baca 3 cool. Macam mana? Nak tengok hantu tapi baca 3 cool. Dah ready dulu. Tak tahu baca 3 cool tu boleh menjagalah. Tapi memang ternyata Allah menjaga kita lah kan. Itu antara pengalaman-pengalaman tak boleh dilupakan di ni lah. Dan sana banyak ni tau. Banyak ular tedung sih. Pernah sekali tu Ana tinggal satu rumah. Dia bukan dekat rumah daerah universiti. Di depan sikit lah. Kita dapat tangkap ular tedung baby. Tapi ular tedung baby hitam tu dia sangat sama juga tau. Sama bahaya macam mami ular tedung. Tahu kan ular kalau dia terkejut dan dia macam excited dia cakap apa? Kenapa? Ulala. Saya sedih. Kau aku sih ke ulala Okey, baiklah para pendengar saya. Nak menjawab kepada soalan si Kupang ni. Apa hukum baca Quran dalam tandas? Dia bukan tempat yang baik untuk dibacakan. Yalah, nak cakap haram pun tak boleh juga kan. Pasal Tak digalakkan lah. ya, pasal kadang ialah emergency darurat kan. You nak baca, you dah tak tahu apa lagi nak buat. Unless you jangan nak azan kat toilet lah. Apa hal? You jangan baca ruqyahkan toilet, dia tak payah. Kasi kita pernah nampak satu perawat di Singapura ni, dia ruqyahkan toilet, ada video, seorang send kat kita. Cuma kita tak nak sebarkan lah. Bagi kita itu bukan tujuan kami. So kita nampak toilet. dia baca kat depan toilet. Dia semua sembuh. So kita macam mana nak ruqyahkan toilet Dia ludah toilet tu lah. Jijik gitu. Dan saya juga pernah dapat booking untuk ruqyahkan toilet. Pernah. Wah. Oh, Jujur dia bayar $few $100 untuk panggil kita baca. So saya cakap ruqyahnya untuk siapa? Sekali untuk dia kata toilet. dia kata I think you need to read for the restroom. Cakap mana? Ni kedai lah. It's an organisation lah. Oh. So ada something happen in the ada toilet. gangguan lah. So dia kata kita kena ruqyahkan toilet. Saya macam dah nganga. So apart from us, dia ada panggil orang lain juga, agama lain juga. Orang gitulah. Orang satu kali serentak panggil lah. Ya, ala kulli hal. Satu cuma saya nak ceritakan benda-benda macam gangguan di tandas ni boleh berlaku from time to time. Betul. Cuma apa yang nak buat kalau kita sedang membuang hajat besar, tengah buang yang besar, kalau ada gangguan, jangan cabut. Berkicau. Kicau. Warna coklat-coklat berkicau. Cebok dulu. Tu tak apa. Kalau Istinja terpingsan? Terpingsan. Sadar, tehi kat sebelah. Pingsan tak sempat cebok ya Allah. Sadar apa ni berbusuk kan? Lagi kesian. Oh ya Allah. Jin pun tengok kesian tapi Ana pernah baca satu benda merepek ni. Dia bilang nak tengok hantu tak? Confirm tengok hantu. Cakap macam mana cara dia? Daging-daging mentah kan, bawa, just letak, gantungkan dekat tingkap toilet. Pukul 12 malam tepat. Jangan takut. Tengok toilet, tengok tempat you gantung daging tu. Tengok siapa datang. Jangan buat tau. Jangan buat lah. Jangan buat. Oh. Itu cerita je. Tapi tu kan dia cerita lah. Ni petua ke? Ni pemuda. Para penonton Kisah KZ, demikianlah waktu yang kita ada disebabkan ni while you watch ni sedang hari raya. InsyaAllah pada minggu mendatang kita dah start balik. I mean even this video sedang diwawarkan, dia mula pada jam 9 seperti biasalah. Ramadan pun dah nak habis, so kita tak mula jam 10. Dan waktu kita rekod ni sekarang dah pukul 12 dah ni. Ada lagi satu cerita boleh? Cerita? One last one. Nanti di podcast kita pun kita akan share balik cerita ni tau. So siapa yang tak dengar podcast, kita akan, pasal ada yang tak dengar yang di podcast, tak ada dengar kita punya YT live dan juga di kita punya TikTok live.
Jadi kita akan sharekan juga nantilah. Saya jumpa seorang makcik ni datang nak ruqyahkan. Dia kata, Ustaz, it's not for me, it's for my mother. Okay. Dia cakap, apa yang saya boleh bantulah. Dia kata, saya diugut oleh dukun santet di Indonesia. Terus dia kata, Ustaz, you must read the message. Saya cakap, I don't want to read the message because saya tahu ugutan dukun ni macam mana. Saya dah masak sangat. Tak apa Ustaz, I want you to read. Okay lah, saya pun bacakan. So makcik di Singapura ni, dia duitnya diambil ataupun dia kena scam. Dia kena scam sebanyak $18,000. 18 times 3 berapa? 160? 240? 80 times 3 kan? 18. Tak tahu. I Malay. Jadi $18,000. Kalau kali Malaysia berapa? 18 times 3 is 54. 54,000 ringgit. Ini kalau Malaysia lah. Kalau di Singapura $18,000. Jadi makcik ni disuruh transfer. Dia katakan dia ni seorang perawat dari Indonesia punya admin. Dan kalau you nak rawatan, you kena transfer duit lah. Dan diperlukan untuk ustaz ni. So dia pakai nama ustaz besar untuk scam. Enak makcik ni $18,000. Kerana takut, dia kata kalau mami tak bagi, keturunan mami akan mati pada selepas 14 hari ataupun 7 hari. Habis dia percaya? Terus saya dah sampai rumah tu, saya cakap, ni hari hingga berapa? Kalau tak silap 7 hari, sorry bukan 14. Saya kata dalam masa 7 hari keluarga semua akan mati. Saya cakap, ni hari ke berapa? Ustaz, ni semua hari ke-7 lah sekarang ni. Semua masih hidup je. Saya cakap, maknanya itu hanyalah tipu daya. Yalah. So makcik ni dia punya takut sampai dia transfer. Kemudian anak dia pelik, Ustaz, saya terkejut. Dan nak jadi takdir Allah, saya terbaca mesej mak saya. Dan nombor ni pelik. So ceritanya, makcik ni dah bagi address rumah, dah bagi gambar anak beranak, dah bagi IC, semua dah bagi. Jadi orang ni nak macam ugut dah. Saya cakap, ni tu macam berang lah. Sekali taktik lah. Kalau dia orang nak sihir, orang tak perlukan gambar. Dia kalau nak sihir you, dia senang-senang je. Jadi terus. Dia tak perlu. Dan untuk orang yang beramal, makcik ni beramal, bagus. Dia baca doa-doa baik-baik semua. Keluarga ni memang keluarga yang ada amalan. Dia bukan kosong. Tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Saya buat apa nak takut? Apa yang dia boleh buat? Ada you dengar masuk berita orang mati kena sihir? Tak ada. Boleh berlaku Dia memang ada sihir sampai mati tu adalah. Tapi berapa banyak kes? Dan sihir tak kuat mana pun tak sebenarnya. kuat mana. Melainkan segelintir lah kan. Kita ni orang-orang Melayu, kita takut dengan benda yang belum berlaku. Dan kita takut dengan benda-benda yang kita tak You nampak. always fear the unknown lah. Betul. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu the Almighty, the greatest. Tak ada yang lebih kuat daripada Allah. Jadi kalau you amal ayatul Quran, kalamullah, takkan jin boleh sepas you, tak boleh. Cuma kalau you tak yakin, memang masak jadi kena yakin lah. Jadi saya terangkan pada makcik ni, cuma makcik ni dia dah takut sangat. Hajar ni dia dah jenis takut sangat. So apa kita cakap pun kena tak berapa load. So anak dia dengan bibi dia kata, Ustaz, tolonglah Ustaz, terangkan kepada mak saya dengan mem saya ni untuk fahamkan. Pasal dia terbawa-bawa sangat. Jadi hati-hati tengok-tengokkan mak ayah you. Kadang-kadang orang-orang luar ni boleh scam duit mereka. Dan tu duit retirement dia tahu. Dia sampai jual emas. Kesian. Sebab tu saya cakap, jahat lah. Kita geram dengan perawat red flag ni semua. Sebab tu kita cakap nak Kisah Ruqyah SG, kita buat ni berminggu-minggu, bertahun-tahun. Kerana benda ni masih orang kena juga. You bayangkan mak you kena scam RM54,000 ataupun $18,000. Tak teruk. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Ya, kita doakan. InsyaAllah. Semoga Allah gantikan dengan rezeki yang lebih banyak. Yalah. Baiklah para penonton Kisah Ruqyah SG, demikianlah waktu yang kita ada. Selamat Hari Raya sekali lagi. Indahnya sungguh di Hari Raya, ramainya orang bersukaria. Ustaz Tam. Hai, selamat hari. Salah lagu dia. Sekian saya Besar Udin Zainur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.